Nurul Kristina Ezati binti Muhammad Judis. Jadi kami akan melakukan pengajaran makro pada hari ini dengan menggunakan teknik penggabung jahitan. Pengajaran makro dimulakan. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Murid-murid semua sehat? Sehat. Kamu semua naik apa datang sekolah? Motor. Jalan kaki. Saya naik kereta vampire. Apa perasaan kamu datang ke sekolah? Seronok tak? Cuba tengok ke depan. Cikgu ada sampaikan gambar. Cuba kamu teka. Apa gambar yang pertama? Seronok. Jawapan tengah gembira. Sedara. Gambar yang ketiga? Keliru. Mencerita. Gambar yang kelima? Ini semua adalah perasaan. Jadi kamu semua dapat bayangkan tak apa yang kita akan belajar pada hari ini? Betul, Sofia. Kita akan belajar kata adjektif perasaan. Sofia, awak ni kita cerdas ni. Okey, terlebih dahulu kita akan mengetahui objektif pembelajaran. Jadi, cikgu nak Farah untuk baca objektif pembelajaran. Dapat, confirm dapat. Siapa yang terlibat secara aktif dalam kelas ni, cikgu akan Awak ni sampaikan nak sikit. ajar orang je. Semangat. Objektif pembelajaran yang pertama, mengenal pasti 3 daripada 5 kata adjektif perasaan dan berikan test dengan betul. Yang kedua, melakonkan 2 daripada 4 situasi yang diberikan menggunakan kata adjektif perasaan dengan betul. Ketiga, membina 3 daripada 5 ayat menggunakan kata adjektif perasaan dengan betul. Terima kasih Farah. Farah kumpulan 1. Dalam kelas cikgu nak bila cikgu cakap, murid-murid, kamu semua kena cakap, ya cikgu, angkat tangan sekali. Okey, kita cuba. Murid-murid. Ya, cikgu. Okey, hari ni kita akan belajar kata adjektif perasaan. Kata adjektif perasaan merupakan kata yang menerangkan perasaan. Contohnya gembira, sedih. Ia juga diikuti dengan kata sendiri nama. Contohnya, saya sedih kerana Lapar. Saya sedih kerana lapar. Betul. Tapi ada juga yang kamu juga boleh tak menggunakan kata sendiri nama. Contohnya, saya sangat gembira. Ini merupakan contoh-contoh kata adjektif perasaan. Apa ni? Gembira, sedih, takut, marah. Lagi? Risau, malu, beri, cinta. Okey. Cikgu nak ajar macam mana nak gunakan kata adjektif perasaan. Pertama sekali, mestilah ada
Cikgu baca, kamu semua ikut. Boleh. Hadif dan rakan-rakannya baru pulang dari kelas tambahan dengan melunggang basikal. Hadif selalu ingat akan pesanan ibunya supaya tidak melalui kawasan yang berbahaya. Okey, yang seterusnya cikgu nak panggil kandidat untuk baca petikan yang ketiga. Kawasan tersebut mungkin akan membawa padah kepada mereka. Contohnya, laluan yang sibuk dengan lalu lintas, jalan berlompat dan jambatan yang rosak. Okay, terima kasih Widat. Aida baca. Setiap ibu bapa risau akan keselamatan anak mereka. Jika berlaku kemalangan, ibu bapa tentu akan merasa sedih dan kecewa. Terima kasih Aida. Aida baca yang ni. Adib dan rakan-rakannya berujung pulang ke rumah masing-masing. Semasa melalui selengkong yang sunyi, Adib terkejut apabila sebuah motosikal meluncur laju dari arah bertentangan. Adib dengan serta-merta menarik brek. Perenggan yang terakhir, cikgu nak panggil Anissa untuk baca. Namun, rakan Hadif terjatuh. Hadif cemas melihat rakannya mengerang kesakitan. Dia segera membantu rakannya untuk bangun dan memeriksa keadaannya. Dia berasa lega kerana kecederaannya tidak serius. Terima kasih Anissa. Jadi, aktiviti yang seterusnya, cikgu akan bagi petikan teks untuk kamu cari apa kata adjektif perasaan yang terdapat dalam petikan teks ni. Cikgu bagi masa dalam 2 minit sahaja. Semua kena cepat. Dah siap cikgu? Dah siap? Dah siap. Kumpulan satu dapat berapa kata adjektif? 6. Okey, kita mempersilakan kumpulan satu untuk ke hadapan. Yang kata adjektif yang diperoleh. Kumpulan-kumpulan lain dengar ya apa. Kalau tak jumpa, cari apa yang dia nyatakan. Kata adjektif yang pertama ialah risau. Kedua, sedih. Yang kecewa, keempat terkejut. Kelima cemas, keenam lega. Betul tak semua? Betul. Dapat jumpa tak ke-6 kata adjektif tu? Terkejut tak Terima kasih kumpulan satu. Jadi sebab kumpulan satu hadir ke hadapan, 1, 2, 3, 4. dapat satu saja stiker. Terima kasih cikgu. Murid-murid. Murid dah. Sekali lagi. Murid-murid. Okey. Dah tahu kan kata adjektif perasaan tu macam mana? Menunjukkan perasaan. Bagus Farah. Hari ini cikgu akan main satu permainan. Hari ini cikgu akan main satu permainan kotak kejutan. Setiap kumpulan, wakil kumpulan tu perlu ambil satu kata adjektif dalam kotak ni. Lepas tu dapat kata adjektif tu, wakil juga kena lakonkan tunjukkan perasaan kata adjektif tu. Macam mana? Kumpulan dua. Cantik je. Cantik je.
Ambil dua. Ambil dua. Okey, semua dah dapat kan? Dah. Cikgu bagi masa 2 minit untuk kamu fikir situasi untuk menggambarkan kata adjektif tu. Dalam kumpulan, cikgu kamu semua kena bincang macam mana nak meluahkan kata adjektif yang kamu dapat. Jangan sebut perkataan, ikut contoh. Cikgu cakap gembira. Wah, seronoknya hari ni. Tu perasaan apa? Gembira. Satu. Okey, semua kumpulan dah siap ke? Kumpulan 2 dah siap? 3? Saya dulu. Cikgu akan apa tu? Spin the wheel. Kumpulan mana yang akan dapat ke depan? Biasa je. Aida lah aku bagus ke? Saya memang bagus. Tengok Bulan berapa? 1. Jangan tak pandai berapa ni. Belum apa-apa dah senyum. Bawa dia main gila kan? Kenapa dia dapat? Saya tak dapat pun. Saya tahu. Saya tahu. Okey, kita yang kedua. Okey. Kumpulan mana yang nak teka apa dia kata adjektif yang dia? Okey, kumpulan 1. Saya bangun Syah. Kira. Okey, bagi aktiviti pertama, bagi yang pertama mula-mula dia gembira. Alah. Tak pandai berapa cikgu. Betul. Sampai je. Kalau yang kedua dia bawa majuk. Salah. Saya dah jawab. Okey, jawab. Kepada kumpulan lain. Cemburu. Biasa dia aku tak pandai jadi berapa. Kumpulan mana tadi? Kumpulan 4. Saya bagi 1. 2. saya bagi 1 stiker. Ada kumpulan lain nak buat. Nak lawan ke cikgu? Tak salah. Ada kumpulan lain nak buat. Dah pernah tak ke depan? Ada Mia nak buat. Okey, kumpulan 1. Datang ke depan 2 orang. Okey, kumpulan 1. Saya janji tak akan tinggalkan awak. Saya nak bersama dengan awak. Okey, kata adjektif yang kedua. Awak dah lama dah tak keluar sama-sama. Kumpulan mana yang nak teka
Yang tu je. Kami buat pendek pun ada orang teka betul. Ya. Kau jawab dah. Okey, semua yang mana dia jawab? Syakir. Okey, pilihan dua. Yang pertama cinta. Betul? Salah. Yang kedua rindu. Betul. Yeay. Okey. Kita. Awak dah jadi dapat Aida. Okey, kumpulan satu dapat satu stiker. Kumpulan dua jawab. Salah tadi. Kan ada siapa yang Betul lah. Cinta dengan sayang sama lah. Cinta lain, saya lain. Lain. Sayang tak semestinya cinta. Okey, kumpulan yang ke tiga. Awak dengan Bella. Kuat sikit. Apa beza awak dengan Bella? Bella tak syek sayang waktu saya. Okey, Takut. Okey, saya nak jawab. kumpulan mana saya? Cikgu cakap 1, 2. Yang pertama cinta. Salah. Yang kedua takut. Salah. Kami dapat double. Kumpulan berapa jadi? 4. Tiga. Cikgu tadi kami coba tu tak dapat tiga. Jangan salah. Okey, kumpulan last. Ke tak nak buat? Oh, kira-kira komedi kira balik buat. Nak kami mana cikgu. Dia boleh. Cikgu salah letak stiker ke? Salah stiker cikgu. Kita kumpulan 4. Betul. Oh, tak ada stiker lagi gitu. Tapi kumpulan 3 kan buat dapat. Dapat. Betul dapat. Mana ni? Maka dia dah berlaku. Okey, kita tengok dia berlakon dulu ha. Sambil dia buka. Biar tujuh. Awak tahu tak kenapa lelaki asyik tengok situ je kan? Okey, terima kasih. Cikgu kira sampai 3. 1, 2, 3. Ada dia. Semula. Berdiri patut nampak dia mana cikgu. 1, 2, 3. Tak boleh. Betul. Tak tahu. Salah tu. Betul. Salah. Yang kedua? Keliru, perasan. Yang pertama sedih, yang kedua semangat. Salah. Keliru. Yang kedua. Curiga. Kedua dapat 1 Okey, kita akan ke aktiviti seterusnya membina ayat. Membina ayat. Cikgu Ayu. Murid-murid. Ya, cikgu. Okey, jadi hari ini selepas kamu semua dah berlakonkan tadi. Dah. Lepas tu kita nak buat apa? Bina ayat. Macam mana kau tahu? Cikgu tadi kata. Ayat satu. Tahu tadi. Cikgu ni muda lagi. Kasih. Okey, jadi hari ini semua tahu kan macam mana nak bina ayat? Tahu, cikgu. Tak tahu. Subjek predikat ke cikgu? Betul, kita ada subjek tambah predikat untuk memastikan menjadi ayat yang Lengkap. Dramatis. Tapi hari ni cikgu tanyalah ayat yang simple saja, yang ringkas. Cikgu nak ada
penerangan. Ada kata sendi, ada kata hubung. Boleh? Boleh. Ada apa? Kata sendi, kata hubung. Ada keterangan ke cikgu? Ya, macam kerana, pada, untuk meningkatkan, untuk tambah panjang ayat. Boleh? Boleh. Okey, jadi tadi kamu semua ambil kata adjektif daripada kotak tadi kan? Ya. Okey, jadi cikgu nak awak semua bina 5 ayat menggunakan 5 kata adjektif yang awak pilih tadi, atau dan juga daripada kawan-kawan awak semua. Aktiviti dilakukan secara kumpulan. Cikgu bagi berapa minit je? Cikgu kami dah siap. Ya, kita tunggu kawan lain pula. Sabarlah, aku pula satu ni pun. Habis pita. Apa tadi dia sebelum dapat hadiah daripada teman lelaki saya. Hadiah apa? Ada apa-apa masalah? Aminah yang lebih baik. Buat 5 ayat. Tadi awak ambil 2 kan? Lagi 3 tu awak ambil daripada yang kawan awak. Hari raya Siap cikgu. Siapa lagi yang dah siap? Semua dah siap? Kami. Mereka dah siap? Dah. 3. Dia pun dah siap. Okey, Aida pilih satu grup yang lain. Awak pilih grup yang lain. Saya nak pilih kumpulan 2. Okey. Go Ika. Mereka perlu tulis kat sini tau. Tulis 2 ayat saja. Tiga. Pilih 3 ayat. Semua boleh nampak tulisan Zulaikha? Cantik sangat. Sangat sikit. Panjang dari Zulaikha. Padanya dia. Dia nak cikgu. Alah, dia nak Cikgu Fauzi. Antara dia pandai. Cikgu Fauzi. Cikgu sukan kita tu kat sini kan. Ingat. Kita ayat dia ke? Ya. Pandai buat ayat dia. Sebab ayat kita kat panjang-panjang. Saya dia kalau dah dapat. Wah, dia dah cari lah. Berapa ayat ni Ika tulis? Dah 3 juga. Sangat dia. Dua lagi. Okey, semua diam.
Okey, murid-murid. Okey lagi ke ni? Okey, jadi cikgu cakap dalam ayat kena ada apa? Kata Okey, perempuan itu ni apa? Lepas tu? Curiga dengan kehadiran lelaki itu rumahnya predikat. Tapi tadi cikgu suruh tambah Okey, apa keterangan dia? Dengan hadiah lagi itu ke rumahnya. Betul ke tak? Betul. Perasaan dia apa kat sini? Curiga. Ini kata adjektif. Yang kedua? Cari. Farah. Garang cikgu. Okey. Farah dah cakap. Kalau tak faham kot. Kita bahasa Inggeris je. Okey. Farah baca dan lepas tu kena pasti subjek, predikat dan juga kata adjektif. Saya bersedih kerana kamu semua. Akan sedih. Bapak slang bahasa Inggeris dia. Betul ke tak? Predikat. Berasa sedih kerana kehabisan wang. Ada keterangan? Betul. Dah betul. Keterangan kerana kehabisan wang. Ya. Apa perasaan dia? Mari kata adjektif. Sedih. Terima kasih. Tepuk tangan. Farah. Sihat. Okey, yang ketiga. Dia sangat suka melukis. Ini kata apa? Subjek. Okey. Sangat suka melukis. Apa kata adjektif? Suka. Lepas tu apa yang tertinggal? Kalau macam tu nanti kita tambah keterangan. Tambah keterangan. Sangat suka melukis. Di rumah. Okey, betul. Apa? Okey, jadi awak pukul berapa? 1. Pukul berapa? 2. Okey, murid-murid. Jadi, hari kita dah nak habis dah kelas kita ni. Jadi hari ni cikgu nak awak semua. Okey, sekarang ni cikgu nak awak tulis apa perasaan awak apabila awak belajar dengan cikgu pada hari ni. Boleh? Rasa cinta. Saya rasa bahagia. Saya cemas. Saya rasa cinta. Saya rasa Okey, jadi cikgu bagi masa sekejap je. 1 minit. saya dah siap. Tulis dulu. Saya dah siap. Saya rasa Dah. Murid-murid? Ya. Okey, semua berhenti. Okey, jadi cikgu nak satu wakil kumpulan, kumpul semua sticky note. Kertas pelekat. nota tapal. Nota pelekat. Cepat. Cepat. Saya dah siap. Okey, datang ke depan. Wakil kumpulan kumpul dan datang ke depan. Dan tampat. Apa ni tu? Hantar. Pergi hantar. Tampat. Apa boleh situ?
lepas tu saya dong. Ayah. Cemburu. Kamu berdua berkuasa ke? Kenapa macam banyak sangat yang kecil? Ya. Kami beritahu kami cakap awak berdua pilih satu. Awak yang satu datang. Ada biar dulu mula. Ada biar baca. Ada biar Saya rasa seronok, tapi dalam masa yang sama rasa takut. Sebab cikgu macam garang sikit. Siapa punya? Ayo. Tak ada dekat sini. Siapa? Kawan saya. Bukan saya. Okey, Zabira. Okey, jadi apa perasaan awak kat dalam ni? Apa yang lain? Saya seronok dan takut dalam masa yang sama. Okey, seronok dan Takut. Aida? Saya rasa sangat gembira sebab dapat belajar dan melihat rakan-rakan saya berlakon. Apa kata dia? Okey. Okey, nampaknya hari ni awak semua dah faham dah apa itu kata adjektif perasaan. Jadi apa contoh kata adjektif perasaan? Jadi masa awal awak belajar tadi ada apa? Ada papan pelajaran. Jadi hari ni kita akan tengok yang mana kumpulan yang banyak kumpul perasaan. Boleh? Kumpulan mana? Satu. Satu berapa? Jadi kumpulan satu. Yang tepuk tangan. Jadi untuk kelas kita cikgu nak bagi kerja rumah tau. Cikgu nak bagi kerja rumah nanti awak bagi, nanti awak buat. Hantar ke depan ni. Ya, hantar pada kelas yang seterusnya. Alamak, kerja sekolah. Banyak ini Jadi itu saja kelas kita